Di syurga nanti boleh atau tidak kita request untuk melihat kejadian kiamat? Baik. Disebut di dalam kitab-kitab Asyratus Sa'ah, kitab-kitab Babul Kiamah, antaranya Tazkiratul Qurtubi, bahawa orang-orang beriman tidak merasa kiamat besar. Maknanya Allah hancurkan alam ini, yang rasa hanyalah orang-orang kafir dan munafik saja. Kerana telah dimatikan dulu orang mukmin, supaya mereka tidak rasa azab kiamat. Okey. Jadi dia ni dah masuk syurga, dia request nak tengok apa yang berlaku masa kiamat. Nah, kalau secara umumnya semua yang telah berlaku sebelum itu, mereka ini masing-masing mengimbau kembali dan bercerita kembali. Dalam Quran, dalam hadis lebih-lebih lagi, dalam Sahih Ibn Hibban, dalam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi, ada menyebut orang ahli syurga ini, mereka ni duduk dalam syurga, di samping makan makanan dan minuman yang sedap-sedap, berbual-bual kisah yang berlaku dalam dunia dulu. Maka masuk juga hari kiamat. Faham tak lagi? Kita ni orang cepaka ni, dalam syurga lagi pakat cerita mula. Nah, dulu sini sekolah sini pergi patah sepak. Apa dah? Kena kejar gigi anjing macam-macam Padang duk cerita waktu saja. Berjuta-juta tahun duk ulang. Faham? Jadi pada zahir insya-Allah mu nak request benda yang berlaku boleh tengok berlaku. Semua benda yang mu nak dalam syurga boleh berlaku. Seorang laki-laki dia kata, "Ya Rasulullah, saya minat kuda. Kalau dalam syurga ada kuda." Lepas gitu semua dia. Kuda maksudnya naik kuda, bukan pergi kuda. Dia minat naik kuda. Faham? Jadi Nabi kata ada, naam. Bahkan kuda tu kalau mu nak pergi terbang jauh, dia boleh terbang mengeluarkan sayap. Faham? Jadi ada dulu budak di Kemamang, dia tanya ada tak RZ dalam surga. Dia minat RZ. Lebih pada RZ lagi ada. RD ada, YPBS ada. Faham? Ada belaka, betul tak? Motor exhaust tu baik komentar duk tak ada air exhaust. Ada belaka. Semua nak menggembirakan kamu. Faham? Kerana sana tak ada dah. Nak jumpa pondok ke apa, nak talaki tak ada dah. Sini tempat mengaji. Faham? Ini bukan tempat mengaji. Tak, tempat galak. Tok Imam wadang kelek awet 2-3 trailer seorang. Tak? Betul tak? Tu sini dunia tak. Jannatul kafir, syurga orang kafir. Tok Imam kena pergi subuh, kena pergi sejik, lohor kena pergi sejik. Betul tak? Banyak kena pergi sejik Tok Imam. Balik kena melebeh. Faham tak? Di syurga tempat dia bergalak dah lah.